Korang tengoklah perangai diorang ni. Macam apa entah. Tapi perangai macam ni pun dah sampai international level tau. Nak tahu punca dia sebab apa? Sebab this legendary guy. Dia ni lah guys, legenda samba rock Malaysia. Tapi I rasa orang Malaysia tak kenal dia kan. Dari peminat yang tak ramai sampailah berjaya ke level international, I still rasa Malaysia tak kenal this legendary rock star. So I nak bawa korang back to 20s masa dia mesti struggle dalam music industry. Masa ni dia tekad nak jual semua kaset lagu dia sebab nak tanggung kos perubatan wife dia tau. Korang bayangkanlah, jual kaset bawa RM20 je. Nak support perubatan wife, RM18,000. Lagi satu kan, dalam band samba rock dia ni, semua tu adik-beradik dia tau. Terpulang kepada adik-adik saya lah yang sanggup korban untuk saya. Sampai sekarang untuk naikkan konsep samba rock ini dia tak kahwin. Yang kedua tu dia dah kahwin lah, tapi dia tetap dengan saya juga. Pasal dia orang menaikkan saya. Itu saja dia orang punya pendirian. Sebab itulah saya rasa nak buatkan satu painting untuk dia orang sebagai penghargaan daripada rakyat Malaysia. Bukan senang tau nak sampai ke level antarabangsa tanpa usaha sekeras ni. Tak bilang kaum Melayu ke India ke Cina ke, dia mau ada niat mesti ke tahap tinggi. So kalau mau pergi ke tahap tinggi, tetap kekal dengan kerja masing-masing. So sebagai seorang artis, kita tak boleh merokok, betul kan? Tak boleh minum, tak boleh poya-poya sana sini, kerana artis itu public property. So kita kena jaga diri untuk peminat kita dengan masyarakat kita. Kalaulah kita ikut peraturan ini, mesti boleh pergi ke taraf antarabangsa. Banyak lagu Malaysia yang kena kecam kan. Tak cukup taraf lah, itulah. Malaysia kan dah memang terror dengan melodi-melodi. Dia orang tahu betul ke lagu ni, tak betul ke lagu ni. Dia orang tak kira sesiapa pun. Lagu Melayu pun tak memuaskan, dia orang cakap tak memuaskan. Kalau memuaskan, memuaskan. Lagu saya pun banyak orang ada bagi komen, lagu ni tak sedap. Saya pun okey, terima. Tahu tak umur dia berapa? Umur 58 tahun. Tu semua umur je, just numbers. Tapi cara dia rap, kelajuan dia dengan dia dance dalam movie ni, Marakan!